Okey, Assalamualaikum. Hakim Adnan di sini. Kali aku bersiaran di tempat biasa, Pavilion Bukit Jalil, dekat dengan ofis aku. Aku nak review pun senang. Orang macam biasalah. Kereta China kan ni dah semakin berdunia, semakin orang kata mencabar ekonomi yang orang kata ekonomi, termasuk ekonomi Eropah sekali, termasuk dikeluarkan kereta EV, orang kata the largest automaker EV di China dah masuk pasaran Malaysia, Thailand pun dah kilan Jepun pun dah banyak yang tutup. Sebab apa? Sebab kehadiran kereta-kereta EV daripada China. So kalau untuk kat Malaysia ni, kalau kita kira total dah 16 brand China dah masuk dalam Malaysia. Yang banyaknya adalah yang EV lah. Ada sedikit kereta berenjin ataupun kereta ICE. So kan ada depan aku ni, nampak tak? Ni Denza adalah orang kata sub brand daripada BYD. Sebenarnya Denza ni orang kata fokus kepada apa kata unit-unit yang mewah lah. Macam kita Hyundai kita ada Genesis kan. Kalau Toyota kita ada Lexus, kalau Nissan kita ada Infiniti, Honda kita ada Acura. Ibarat dia macam tu. So macam BYD juga. BYD adalah Denza. So Denza apa ke depan ni? D9. Sama macam China pun ada juga, iaitu kalau Chery kita ada sub-brand dia, ada Jayco yang fokus kepada kemewahan. Dan paling mewah sekali atas daripada Jayco adalah XC, tapi XC tak masuk Malaysia lah. So Denza D9. Untuk yang Denza D9 ni, kalau korang tahulah, dia akan copy direct, bukan copy direct lah, dia punya orang kata design filosofi dia, design pattern dia, design language dia seakan-akan macam Toyota Alphard, Toyota Velfire. Macam itulah dia punya square dia. Dia ada orang dia kata peti sejuk yang sebenar. Bukan peti sejuk yang berenjin, peti sejuk EV. Ni yang sebenar ni. Tapi kalau untuk saingan dekat untuk pasal EV di China, Zeekr 009, GSEM8, lepas tu ada Way. Way apa aku tak silap, Way 08 apa-apa. Daripada GWM. So dekat depan aku ni, dia Denza D9 dia ada keluarkan dua varian iaitu varian yang advance, yang satu lagi yang ni, varian yang premium all wheel drive. Satu lagi yang tertinggal, Xpeng X9. Tapi kalau korang tengok bila ada nombor 9 ni banyak yang melibatkan MPV, macam Denza D9, Zeekr 009, Xpeng X9. Sampai X9 pun aku tak sempat nak review. Tapi Alhamdulillah ada Denza D9 kat depan ni. Tapi banyak beza lah di antara ketiga-tiga kompetitor. Aku ambil yang paling dekat dengan Chinese automaker lah. Okey, ini adalah unit advance one forward wheel drive. Ini yang low spec, bermula daripada harga 260,000 sehingga 309,000 macam tu. Ini adalah full spec dia. Ini full spec dia premium all wheel drive. So beza dia macam biasalah. Depan dia ada electric motor. Yang ni depan belakang kedua-duanya ada motor. Ni belakang dia rendah sikit lah. Dia punya horsepower dengan torque dia kat belakang ni, power dia kecil dah. Nanti aku akan cerita dari sedikit mengenai detail dia. Okey, so dari segi luaran dia, luaran Denza D9 ni, beza dia nampak tak? Tapi nampak macam sama kan? So beza dia adalah DRL yang ada kat sini. DRL dekat sini. So DRL dia masih sama dekat atas ni. Advance dengan premium masih sama. Tapi dia punya hidung dia, nampak tak? Hidung dia vertical macam tu, macam pedang macam tu, bilah macam tu, masih sama dengan yang low spec punya. Sport rim masih sama lagi. Tapi logo ni yang first impression aku bila aku tengok Denza yang pertama itu Denza D9, dia logo dia warna biru macam tu. Seakan-akan macam logo daripada Jawa, macam Renault. Bukan kata Renault, logo dia macam pelik sikit lah. Tapi nama Denza tu satu nama yang bijak lah. Dia bukan nama yang pelik-pelik macam Way ke Way, nama Jayco, nama tak sedap bagi aku. Bawah tu ada lampu signal dekat bawah ni, lampu signal dekat bawah. Cuma mungkin ni aku tak tahu ada ni tak ada lampu. Tak silap aku ni tak ada lampu. Ada pun ada sedikit lampu dia dekat sini. Mungkin tak ada lampu. Jadi konsep dia macam inilah. Tapi akan macam Velfire. Tetapi kalau korang nak tahu, dia sebenarnya lebih besar sedikit, lebih lebar berbanding dengan Alphard Velfire. So ini ada dia. Ni aku besar sikit. Ni dia punya design dia memang
lawa lah. Dia punya konsep pun macam, dia sebenarnya untuk kotak ni, dia persamaan dia ada 3 lah. Aku cakap Denza, GWM-W, GSM-8. GSM-8 tak masuk Malaysia lagi. So berbalik pada sport ni 18 inci. Tapi untuk full spec dia pakai tayar Continental. Yang ni kalau yang advance punya, yang forward drive, dia pakai tayar Michelin. Terbalik pula. Ni nampak lebih premium, lebih sedap. Michelin kot. 235 R10 R18. Kalau yang ni sama juga, 235 60 R18. Dia punya lebar 235. Masih sama lagi. Sebab depan belakang dia pakai brake disc lah. Tapi yang sport ring dah lebih nampak mewah. Ni klasik mewah. Ni dah contoh yang orang kata komposisi sport ring ni kena dengan body, ditambah pula dengan color hitam yang lebih premium. Ni belum titik gelap habis ni. Memang nampak macam kereta mafia lah kereta ni. Aku suka color ni. Ni color hitam ni ada sedikit kebiruan, sedikit biru gelap kat sini. So aku akan review yang ni, yang full spec punya lah. Lepas tu dia ada ni lah, butang unlock ni. Dia punya pintu masih konvensional. Aku suka pintu macam ni. Aku tak suka yang macam flush in ke dalam, yang terdapat macam Aspen X9. Nanti kita akan masuk dalam ni. Memang cantik. Dikemasi dengan DN Audio. Ni dia punya brand dia. Nanti kita akan masuk dalam. Standard kereta China ni. Ini adalah orang kata total up dari segi luaran. Kita ambil video daripada ni lah, review daripada belakang ni. Nampak tak? Dia sebenarnya aku rasa design dia lebih pandai lah. Dia punya konsep Cina ni lah. Design dia memang flush in dia memang cantik lah. Memang cantik. Lepas tu dia macam install dia punya plate ni. Dia finishing dia memang cantik kan. Dia macam ala-ala macam Kia Carnival. Color dia macam ala-ala Kia Carnival. Lepas tu dia ada sedikit chrome kat sini sekeliling pintu ni. So untuk yang suspensi di hadapan ni, dia menggunakan sama juga matte piston strap. Untuk ke depan ni masih matte piston strap. Dia bukan pakai double wishbone yang tak silap aku dia ada pada model Alphard Vepire tu, yang betul baru tu. Okey, yang belakang ni dia pakai multi-link suspension. Tetapi kalau untuk yang ni dia pakai tapi yang beza dia adalah dia punya dari segi adaptive suspension, SUS tu dah. Nanti yang ni dia pakai selective frequency selective adaptive suspension. Yang ni dia pakai true adaptive suspension. Nanti kita akan study apa benda yang beza dia. Tetapi dari segi persamaan dia, dari segi kedua-dua ni, bateri dia sebenarnya kapasiti dia masih sama lagi. Dia pakai blade bateri daripada BYD. Macam biasalah BYD kan, dia kena orang kata dengan blade bateri yang sangat bagus. Dia punya tahan panas, tahan meletup, apa dia punya tak meletup. 103 kWh dia punya kapasiti bateri. Ini kalau macam biasalah, kalau forward dah satu motor ni antara yang paling tinggi lah. Dia punya range 520 km WLTP. Yang ni dia kurang 20 km, 480 km. Bagi aku, untuk korang yang banyak long distance, korang better ambil yang model ni lah, advance forward wheel drive. Itu beza dia. Nampak tak? Nak tahu beza dia? Ni all wheel drive ni. Kalau tahu ni beza dia all wheel drive, forward wheel drive, dia ada logo ni, all wheel drive, EV all wheel drive. So depan belakang dia ada motor. So bila ada dua motor ni, dia consumption dia, energy dia lebih makan bateri lah. Sampai kalau untuk kereta yang macam all wheel drive yang lebih eksklusif ni, sebab ada banyak beza lah. Dia lebih sesuai untuk orang yang ni eksekutif yang kerja government, apa jusa, main dekat-dekat kerja office, okey, tak masalah. Ni untuk long distance memang ini yang sesuai lah. So EV. Ni dengan kereta dengan harga 309,000, lebih murah dengan berbanding dengan Vepire Alphard. Tapi ini adalah EV, plug-in hybrid unavailable, tak masuk Malaysia. Sayangnya itu masalahnya. Kalau masuk plug-in hybrid lagi bagus. Okay, kita balik pada kereta ni. Dia punya bonnet dia memang agak luas sedikit lah. Cuma ni dia kita boleh split 60 40. Kita boleh split 60-40. Cuma ini sekadar manual sahajalah. Dia tidak macam orang kata tak se-advance macam Aspen S9. Dia totally automatic, remotely. Tapi yang bagusnya dia macam lekat macam ni. Ni bagus.
Dia kemas. Dia tak ada toge-toge macam ni. Bagus. Dia practicality dia bagus. Salah kalau kereta tak ada tailgate, kereta apa bonnet besar macam ni lah. Biasa itu standard MPV mewah. Biasa kalau ni ada tail light ini. Ini menunjukkan inilah tanda-tanda kemewahan pada MPV. Tetapi yang paling aku suka dia ada macam design macam bentuk macam roket macam ni. Macam bentuk roket ni. Tengok sangat-sangat detail. Ni bukan buat kerja-kerja malas lah. Ini sebab itulah orang kata negara-negara G20 Eropah ni dengan termasuk Amerika Syarikat memang tergugat dengan teknologi yang boleh sedia provide dengan harga yang minimal. Nampak tak? Ni bukan buat kerja malas-malas lah. Sangat detailing lah. Lepas tu dia ada reflektor dekat sini. Sebenarnya untuk kereta ni kalau korang nak beli tak ada masalah. Tapi kalau korang orang kata ada masalah Japanese anxiety, terlalu kejepunan tu masih tak ada lagi, tak payah belilah. Nampak tak? Ada sequential signal ni. Korang jangan risau, dia warranty bateri apa dia masih ada lagi. Kalau dari segi spoiler dia memang tebal gila. Tebal. Lepas tu dia ada lampu perik memanjang macam ni. Tapi tak berkira tau. Dia dari segi finishing pun sini pun nak ada detail juga. Spoiler ni antara yang tercantik lah. Agak-agak spoiler ni berapa spoiler belakang ni? Spoiler saja mungkin mahal dah ni. Itulah dia auto door dekat sini. Okay, so apa yang ada kita boleh letak ni. Nampak tak? Dia macam ada macam wireless charger dekat sini. Kita masuk slot in macam ni, 50 watt ni. Tinggi kot. Ni antara yang tinggi. Lepas tu sini dia ada type C dekat sini. Memang sangat-sangat practical. Dia bukan cocok dekat sini. Bahkan dia akan cocok dekat sini. Dia satu lokasi yang sangat bagus. Senang. Awak ada dua option, nak wireless ataupun nak pakai kabel. Tapi seat dia memang betul-betul napa leather lah. So untuk kereta ni kedua-duanya ada 8 airbag lah. Tapi untuk yang ni dia pakai warna putih, dibaluti warna putih. Ya Allah, cantiknya. Mari kita masuk dalam apa yang ada dekat sini. Okey, sini sebab sini dia ada, tengok dia ada table. Tapi dia punya table ni pun dah sangat detail. Ini stainless steel tau. Dia bukan plastik tau. Aku tutup je DN Audio. Cantik lah. Lepas tu dia ada aircon setiap row dekat sini, ada lampu lagi. Nampak tak? Lepas tu dia ada sunshade kat sini. Dia boleh kontrol melalui dekat screen ni, everything dekat screen. Nanti kita akan tengok kat sini. Ada meja yang sangat quality. Nice lah. Ada dua order kat sini. Memang senang kita nak letak. Tapi yang bagus ni ni peti sejuk dalam peti sejuk. Ada cerita sejuknya. Papa. Ya, boleh ni sejuk, boleh berkuasa hingga tak silap aku negatif 6 pun tak silap aku. Kita boleh kontrol dekat sini. Ya Allah. Boleh kontrol negatif 6. Apa tak? Memang sejuk, betul-betul sejuk. Peti sejuk. Okay, and then sini apa nak sini? Dia ada seat configuration dekat sini. Kita boleh setting. Senang lah. Sini ada fizikal dekat sini. Dia bukan tak adalah terlalu bergantung kepada skrin. Cantik lah. Ada okey. Tapi kat sini dia ada, untuk belakang dia ada seat memory dekat sini. Sedapnya. Lepas tu ada ventilation seat ada. Bapak lah. Nice lah. Nampak tak? Dia ada macam support untuk peha kat sini. Gila lah, macam pos. Macam pos lah.
Okey, jap. Aku kena adjust balik. Kalau untuk seat belakang saja, aku rasa banyak benda aku nak tunjuk kat sini ya. Okey, jap Okey. Apa tak? Ya, okey. Sini ada fungsi massage kat sini, ada relax, switching semua. Ada macam-macam mode dekat sini. Lepas tu kita boleh adjust dia punya seat configuration, position. Mana ada memory seat lagi. Lepas tu ada mesin urut lagi. Ya Allah, nampak tengah massage ni kot. Gila. Lepas tu siap ada ventilation seat lagi. Gila, tak gila. Nampak tak? Sini kita boleh adjust control kat sini. Nampak tak? Sekejap. Sekejap. Nanti kita slide door tu. Sekejap. Kita slide door pun kita boleh kontrol kat sini. Nampak tak? Nampak? Bukan selain pada kat sini, kita boleh kontrol dekat sini. Bijak betul lah. Ventilation. Okay, so kita ada 3 option lah. Massage, adjust, ventilation. So kalau kita nak belajar ni pun, kita nak ambil masa sehari 2 ni baru kita boleh, orang kata, adapt dengan kursi ni. Ya Allah, mewahnya. Bawah ni peti sejuk. Apa lagi? Tengok siap ada sunshade lagi. Dengan harga 300,000 dengan ada sunshade. Yang ni pun dah lain macam dia punya design ni. Dia punya handle ni. La ilaha illallah. Tapi ya, kalau kita nak pergi kat belakang, cuma aku ni mungkin sempit sikit lah. Tapi okey je. Kena tu sikit lah. Tengok belakang besar tak besar. Allah belakang sedap bhai. Sedap bhai. Pasal dia tak isi connect kat sini. 2 kat order kat sini. Nak charger pun senang. Nak charge. Tak ada nak wireless. Tapi wireless charger pun tak, bagi aku tak ada isu lah. Ada speaker kat sini. Ambient light belakang pun ada ambient light. Penyangkut ada lagi. Boleh ikut tarik minum lepak-lepak sini. Ini kereta yang sangat bagus kalau untuk kereta EV ni. 3 orang dewasa boleh duduk muat. Tak ada masalah langsung. Ada headrest lagi. Pula ada armrest lagi. Power lah China buat kereta ni. So baiklah outdoor dia. Outdoor dia memang memang laju lah, smooth lah. Okay, so kalau kita pergi dekat front passenger ni, dia ada lampu support dekat sini. Seat configuration pun elektrik. Tak kedekut, okey. Lepas tu dia gloss black dekat sini. Finishing dia di end audio. Ada kat holder, storage yang agak besar. Okey, tak ada masalah. Ini adalah orang kata the interior, persembahan interior yang sangat-sangat mewah. Seperti biasalah, kereta China kata sinonim dengan 2 skrin, yang satu skrin besar, satu skrin kecil kat sini. Tak masuk skrin yang head up display dekat sini. Lepas tu dia ada gloss black. Everything ni semua finishing adalah gloss black. Soft touch dekat sini. Diorang ni kan, dia buat kerja ni tak apa. Diorang ni China ni memang sangat-sangat teliti lah. Okay, sebagai contoh lah, untuk kereta China ni, kalau korang tak yakin lah, aku nak kata China ni, orang kata bandar saja, setiap negeri dah macam semua setiap negeri adalah bandar metropolis. Maknanya setiap bandar dia semua dia ada high speed train. Maknanya orang kata China ni semua benda mewah lah. Lepas tu tak pelik kalau dia buat kereta sedetail macam ni. Nanti aku akan tengok ni, kita pergi kat sebelah ni. Banyak benda kita nak cerita ni. Nampak tak? Ada type C, ada type A dekat sini. Ini pun ada lampu dekat sini. Lawa betul lah. Wireless charging tak silap aku kat sini. Bagus lah. Kereta Jepun nak bagi kereta macam ni. Bengong kereta Jepun. Kedekut nak mati. Mari kita masuk Okey, apa-apa pun kita kena tutup dulu. Kita tutup dulu. So tadi sembang lama sangat dengan salesman tu. Dia kata apa yang beza dia, sebenarnya banyak beza tau. Pertama sekali ni dia macam Alcantara sedikit. Yang tu dia macam fabric atas tu. Nanti kita akan tengok yang model advanced forward wheel drive yang lower ni. So inilah interior. Secara total inilah interior je. So ini adalah bahagian knob. Macam nampak dia punya design kristal ni macam seakan-akan macam Volvo punya. Seakan-akan macam ni. Ada 2 kat holder kat sini. Lepas tu ada wireless charging. Macam aku tak silap aku, mungkin dalam 50. Oh, tak silap aku. Ni tak silap aku
Ada storage kat bawah ni. And then tak boleh ke nak extend ke dalam? Tapi tak berdalam sangat lah. Tapi tak boleh nak tu. Memang cantik. So di mana untuk kereta ni macam biasa lah. Untuk safety ada 8 airbag kat sini. Lepas tu dia ada sistem kat sini. Ada adaptive cruise control, KPSC, apa dia punya adaptive ICC pun ada. Blind spot monitoring ada dia cross traffic alert ada. Semua everything yang melibatkan advanced safety. Jangan risau, memang ada. Tengok, even ada head-up display pun yang besar ni pun kita boleh nampak dah. Nampak tak head-up display ni? Besar tau head-up display ni. Lepas tu dia ada TPMS ada kat sini, yang akan tunjuk kat sini. Apa tak, ada bateri range 361 km. Nampak bateri 62%. Ni indicator kat sini. Nampak tak? Sini pun dah HD dah kat sini. Okey, berbalik pada skrin ni. Cuma dia tak boleh nak rotate macam BYD yang lain lah. So kita balik kepada menu. Nampak dah. Gila. Lepas tu ada Apple CarPlay, Android Auto ni adalah wireless punya. Lepas tu kita ada smart charging ada. Ni untuk setting untuk ni. Ni aircon dekat sini. So setiap seat ni dia ada ventilation seat punya. Gila. Ada ventilation seat. Ni ventilation. Ni massage. Sorry. So jadi 3 mode kat sini. Ada adjustment dekat sini. Laju dah semua pula benda skrin. Cuma bagi aku kelemahan bagi skrin ni, kalau untuk kereta yang berskrin-skrin ni, touch screen ni, aku takut lama-lama dia takut macam telefon Apple. Dia lama-lama kita tak boleh nak touch. Dia macam ghost touch. Kemungkinan akan boleh jadi, terutama sekali bila kita terdedah dengan cahaya matahari yang dekat Malaysia ni, yang tengah panas ni. Boleh jadi juga tu masalah tu. Itu masalah ni lah, masalah secara touchscreen. Sebab tu nampak dia ada sistem, kita boleh update software version, ada sistem kita boleh setting driving assist, safety assist. Awak boleh control everything, semua ada kat sini. Nampak ELKA, blind spot detection, ada door opening. Nampak tak DOW ni? Sama macam Toyota ni ada. Exit off, diesel control ada. Nampak intelligent high beam. Nampak tak safety, parking assist pun ada. Ya, semua ada dekat sini. So awak boleh control ni, nak on able ataupun disable. Apa tak? Driving assist, safety assist, parking assist. Lepas tu energy consumption pun awak boleh control, boleh nak setting nak mana satu. Apa tak? Max EV charging current limit, energy consumption, awak boleh tengok dia punya history dia. Tengok dia punya OS dia, kita boleh, orang kata kita boleh faham. Apa tak? Ni ada 2 motor kat sini. Apa tak? Di SUS C mode ni. Ni untuk yang full spec ni. So untuk vehicle kita boleh extended assist, kita boleh control macam-macam ada. Untuk vehicle pula kita boleh control lampu lagi, comfort driving ada, refugee. Untuk putih sejuk pun kita boleh control dekat sini, tak perlu nak pergi ke belakang. Dekat sini apa head up display, kita boleh control dia punya brightness, angle, aircon. Aircon boleh control kat sini. Aircon sama ada kat sini ataupun kat sini. Tapi yang ni dia ada purifier lah. Seat setting, notification, streaming. Nampak tak? Dia ada screen kat sini. Kalau untuk model Advance 4 wheel drive tak ada. Ni untuk yang service punya ni lah, reminder. Vehicle. Macam-macam ada, awak boleh control dekat sini. Senang, mudah lah bagi saya. Apa tak? Cabin position, driver fatigue warning. Driver fatigue warning kita boleh disable kat sini sebab dia ada kamera kat sini. Kita boleh baca kita punya muka untuk mengelakkan kita kata micro slip. Ni sama macam konsep yang ada pada Jayco dengan Sherry. Inilah. So kalau untuk kereta ni,
Okey, mari kita pergi dekat energy battery ni. So kalau untuk dua-dua motor ni, dia menghasilkan dia punya PS, dia total ni combine 374 PS dengan 470 Nm of torque. Untuk body yang sebesar 2 tan ni bagi aku tak ada masalah lah. So ini macam biasalah. Kalau nak pergi kat menu dekat sini, kalau kita apa tak nak menu kat sini, ni menu pun sama, tak ada masalah. So kalau untuk kereta setting kat sini, itu saja. Aku nampak start button dekat sini, nampak tak? Dia sebab dia warna chrome ni, so aku tak nampak dengan kepercayaan ni. So inilah kita boleh kontrol sini kat sini. Tailgate kat sini. Power door sliding kat sini. Ni belah kanan, ni belah kiri. Ni putih sejuk kat sini. Ni kontrol putih sejuk. So untuk physical button pun dia dah integrate dekat sini. Driving mode dekat sini. Dan ni aku tak pasti apa ni. Ni aku tak pasti apa ni. Ini orang kata drivetrain mode ke, aku tak silap tu. Apa dah dia akan ubah dekat sini. Cuma tak bagi tahulah. Ni mode apa. Ni salah satu kelemahan lah. Ni kalau ni tak ada apa. Mungkin yang ni mode normal, yang ni mode send. Kemungkinan macam tu lah. Nampak dia ada pasir-pasir. Kalau untuk port charging kita buka macam ni je. Okey, kalau untuk AC, untuk maksimum dia boleh receive semacam semaksimum 11 kW sahaja. Standard kereta China dia akan bagi rendah-rendah je, tak macam kereta Eropah yang premium, dia bagi yang tinggi punya. Kalau untuk DC fast charging, maksimum untuk kedua-dua daripada model low spec sampai high spec, dia boleh receive sehingga maksimum 166 kW sahaja. Kalau kita full charge ni, kita boleh penuh kalau 10%, daripada 10% 80% dalam 40 minit macam tu lah. Kalau kita maksimum DC fast charging lah. So kalau untuk installation, kita dapat free, tak silap aku, 22 kW installation dekat rumah. AC charger 22 kW. Untuk customer yang berapa ke dalam 900 customer macam tu lah, ratus-ratus customer lah, tak silap aku. So kita just tutup macam ni lah. Dengan kapasiti bateri yang sama. Yang ni antara yang tertinggi lah, 520 km, 103 kWh kedua-dua kapasiti bateri. Model advance front wheel drive ni, yang single motor saja, yang menghasilkan 313 PS dengan torque dia 360 Nm of torque sahaja. Mari kita tutup dulu. So kalau ni, untuk ni dia pakai synthetic leather lah, dia bukan macam napal leather lah. So itu beza dia lah. Lepas tu dia, kalau untuk model ni, nampak dia tak ada air display, tak ada available. Kalau untuk yang ni front wheel drive punya, masih sama ni, puncak button dia masih sama lagi. Untuk advance safety masih sama lagi. Cuma yang beza dia kalau untuk dari segi seat. Mari kita pergi ke setting. Ni kalau untuk nak pergi ke untuk bahagian setting kereta, pergi kat setting. Nampak tak setting? Setting. Aku tutup pintu ya. Untuk vehicle, kita akan pergi dekat kita akan kasi seat adjustment. Nampak tak? Dia lain kan? Passenger, driver. Dia tak ada sini. Untuk ni ada ventilation seat. Untuk ni ada ventilation seat, tapi dia tak ada massage. Okey. Seat ventilation. Ya ada massage. Tapi massage untuk belakang saja. Sorry. Untuk depan tak ada. Kalau untuk belakang dia ada. Jangan risau. Seat ventilation. Seat ventilation jangan risau, dia masih ada lagi, walaupun dia adalah low spec. Air ventilation kita boleh kontrol. Cuma dia sedikit kelainan sikit lah. Ada peti masih ada.
Peti kita boleh kontrol juga peti. Intelligent assist, comfort ada, energy consumption kita boleh kontrol. Nampak tak? Dia ada satu motor dekat sini. Display kat sini. 313 PS, torque 360 Nm of torque. Bagi aku is enough untuk kalau kita nak long distance. Sebab apa? Sebab dia punya consumption bateri kita makan satu je. Boleh pergi 520 km. Apa 21% bateri 136. Bagi aku okey. Ada punya history lah macam biasalah. Ada sistem macam biasalah, driver assist, ada sistem safety assist. Masih sama lagi lah, HDC control, ESC kita boleh control. Sama, masih sama. Parking assist, ABM sama macam yang model yang premium. Service, korang boleh kat sini lah, boleh control kat sini. Sangat-sangat best. Software version, ni software untuk upgrade, pergi kat sini. Tak tahu dia bunyi apa ni. Sekejap, pasal kita nak kontrol audio. Sekejap. Okay, kita slow sikit. Ni DN audio. Ini DN audio ni kita untuk audio kita boleh ni. Boleh adjust dia punya sound system dia. Tapi tak tahu mana nak adjust dia punya navigation. Navigation, voice. Dia tak ada ni okey lah ni, sama macam motor Saga lah. Nak mana depan driver semua. Mungkin ini adalah equalizer kot yang ni kita boleh custom. Yelah. Dia equalizer ini saja. Okey, nice lah, nice lah. So sini ada wireless charging, sama juga 50 watt. Tak boleh ke dalam ya, pelik dua kat holder. So itu sajalah. Display yang terang, HD Full HD, memang cantik lah. Sampai ni tak boleh touch screen lah, tak boleh. Okey, kepada ahli keluarga yang level-level kaya ni, yang inginkan MPV mewah, berkonsepkan EV, ini adalah peti sejuk yang sebenar. Peti sejuk berkuasa elektrik, bukan berkuasa enjin. Sama ada korang nak pilih, ini adalah advance, forward wheel drive, all wheel drive daripada premium. Korang boleh buat pilihan yang sendiri. Tapi kalau korang banyak main long distance, aku sarankan korang ambil yang forward wheel drive sajalah. Sebenarnya tak perlu pun all wheel drive. Korang nak laju-laju, sebenarnya bagi aku dia bukan satu keperluan yang perlu untuk jalan Malaysia lah. Bagi aku rasa ni korang forward wheel drive ni, bagi aku rasa is better berbanding dengan yang all wheel drive. Bergantung kepada poket masing-masing lah. Dengan harga starting 259,000 sehingga 309,000. So untuk warranty nanti aku orang cerita. Berbalik pada charger ni, dia untuk yang 800 customer terawal, korang akan dapat free installation charger 22 kW AC charger pasang dekat rumah. Itu antara yang tertinggi lah. Cuma kalau untuk 22 kW korang kena pertama sekali ke wiring korang wajib ni lah 3 piece lah. Lepas tu dia punya dari segi warranty untuk bateri dia bagi 8 tahun bateri, 8 tahun warranty bateri, ataupun 160,000 km yang mana yang pergi dulu. 8 tahun untuk yang motor, 8 tahun atau 150,000 km untuk motor dan motor controller untuk warranty. Untuk kereta dia bagi 6 tahun warranty ataupun 150 km yang mana pergi dulu untuk yang body, untuk yang vehicle body saja. So pilihan di tangan korang.